hujan lebat sangat. Tidur dekat sini pula, panas lit-lit. Semata-mata saya nak cari ini janggalan dekat mana ni? Dekat Cik Lang Cafe. Cik Lah ni siapa? Cik Lah ni dia owner kedai. Dia kiranya mak dia punya nama. Kita pakai nama mak dia. Jom makan. But I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I? Nak tahu? Tadi saya dah try ikan patin ni. Ini satu lah saya cakap kan. Ini adalah tempoyak ikan patin paling sedap saya pernah rasa. Macam mana cakap time kalau ramai betul bang. Sampaikan meja pun tak ada kosong. Kalau boleh awal datang lagi bagus. Alright. Want you to notice I'm not around. So fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. Dunia mesti boleh-bolehnya makan ni. Kalau datang Karak, kena cuba musang tin kat sini. Ni yang Sungai Dua punya. Ni cantik. Berapa ni dapat? Musang King. Musang tin berapa? Sini harganya 58. 58 ringgit satu kilo. Tengok dia punya ni kuning dia, wow. Nak rasa. Kalau masih besar kan. Sedapnya ni. Memang berlemak. Ramai. Panas. Lepas makan durian ni, jomlah kita naik genting lah dulu. Sejuk-sejuk kat atas tu. Jom. Whatever you want. So fucking special. I wish I was special.